period korang yang tak tetap dan tak normal, setiap bulan datang period lebih 2 kali. Okey, kita nak tunjukkan macam mana kita buat scan TVS dan demo secara real kepada patient kita dan apa yang kita nampak daripada TVS scan. So kalau korang yang tak pernah buat scan ni, saya nak tunjukkan kepada anda ada beberapa jenis scan. Ada 3 jenis scan. Dan kalau nak lagi best, kita ada 4 jenis scan. Jadi apa perbezaan scan ni dan kenapa kita perlu buat scan ni? Dan yang saya nak tunjukkan demo adalah scan TVS. So kalau korang yang tak pernah buat TVS scan ataupun tak pernah tahu macam mana doktor buat TVS scan, macam mana doktor tengok dinding rahim nipis ke tebal ke daripada TVS scan, jom saya nak tunjukkan kepada anda. So ada 4 jenis scan di Marisa Mediclinic dan untuk demo pada petang ni kita nak tunjukkan adalah demo scan TVS. Yang mana ramai wanita yang rasa macam risau bila nak buat scan TVS ni, sakit ke tak sakit ke, dan apa yang kita nak tengok daripada mesin scan saya selepas kita buat TVS scan. So kalau korang yang belum berkahwin, scan mana yang anda perlu buat, which one scan yang sesuai, selalunya kita akan buat scan ini di perut. Jadi saya nak tunjukkan perbandingan kalau kita buat scan kat perut ni macam mana rupa dia dan scan dari bawah ni macam mana, ada beza tak? Jadi saya akan tunjukkan di saya punya skrin ya. Okey, berapa minggu? Biasanya dalam 7 minggu. So kalau korang rasa doktor saya nak buat scan perut je, jom kita tunjukkan macam mana image yang kita nampak daripada mesin scan kita kalau kita buat scan ni ataupun kalau kita buat scan yang ini. Okey, so ada 2 jenis scan. Rahim terbalik boleh, tapi kena buat scan TVS. So korang boleh tap screen and like kita punya live dan share live kita. Kita akan tunjukkan demo kalau dah cukup 10,000 like untuk TVS scan. Tetapi sebelum tu,